Okay, we talk so much dekat part 1 yang boleh aku katakan baru sekadar kata alu-alukan. Lenyaplah kegelapan! Sekadar kata alu-aluan atau mukadimah kepada megateori dua dunia ni. Kerana sepanjang 20 minit di video lepas, kita cuma cover dua sahaja era dalam zaman prasejarah. Bermula dengan era cicak raksasa iaitu era dinosaur beralih kepada era alien. Era alien tu pun actually belum lagi aku sempat habiskan. So tanpa melengahkan masa, ayuh kita berlayar. Sebelum tu, sekali lagi aku nak ingatkan, megateori ni akan memetik berbagai mitos, konspirasi teori, sejarah, agama dan kepercayaan. So, maybe some of you may think, ini kaki tengok DVD ni. Santai bro, ni kartun je pun. All in all, ini hanyalah teori yang hanya berkemungkinan dipakai dalam One Piece. Aku harap tak ada pihak yang get offended dan just enjoy the show. Okay, dah, mari kita sambung. Dalam video lepas, aku ceritakan bahawa planet biru pada awalnya diorbit oleh 6 buah bulan yang dihuni alien yang mempunyai peradaban yang maju. But then, kalau dekat angkasa sana wujudnya tamadun yang jauh lebih maju dan mampu mengembara angkasa, kenapa sehingga kini planet biru masih lagi selamat dari penjajahan lanun-lanun angkasa ni? Obviously, jawapannya adalah kerana planet biru pada awalnya sudah pun dijajah oleh satu ras yang sangat kuat yang membuatkan alien lain takut untuk menjajah planet biru. Yap, Lunarian. Mungkin disebabkan ini juga mereka digelarkan sebagai suku dewa kerana Lunarian berjaya menepis segala anasir luar yang cuba untuk mengacau ketenteraman planet biru. Dan most importantly, mereka telah menggunakan api kepada umat manusia di sana. So, macam mana pula dari berbagai-bagai macam alien, Lunarian yang berjaya turun ke planet biru dahulu? Like I said before, most probably Lunarian datang dari Birka yang juga merupakan satu-satunya bulan yang tinggal di dunia One Piece. Nah, kalau dilihat dalam model kosmologi yang terdapat di O'Hara, jasad angkasa terdekat yang mengorbit planet biru dilihat persis seperti bulan. Nak bayangkan betapa dekatnya bulan ni, sehingga kan dalam beberapa situasi, beberapa karakter dengan mudahnya mengembara dari planet biru ke bulan seperti Automata dan Enel, dan vice versa dari bulan ke planet biru seperti Shandia, Skypia, Birka dan Automata. Bermakna penduduk bulan Birka adalah alien terdekat yang dengan mudahnya mampu mengakses planet biru, dan Birka tu sendiri berkemungkinan besar masih berada dalam atmosfera planet biru. Lunarian pula adalah satu suku yang terkenal dengan kebolehan terbangnya dan kekebalan tubuhnya. Maka secara jelasnya Lunarian dengan gampang mampu turun ke planet biru. Nah, ada beberapa alasan aku berpegang teguh percaya bahawa Lunarian berasal dari bulan Birka. Pertama, maksud Luna dalam perkataan Lunarian itu sendiri adalah dari bahasa Latin yang bermaksud berkaitan dengan bulan. Kedua, Lunarian mempunyai sayap sama seperti suku-suku angel lain yang berasal dari bulan. Ketiga, dalam kepercayaan Birka sendiri, mereka menggelarkan bulan sebagai Fairy Verse atau Angel's Verse, the home of the gods, di mana mereka percaya ia adalah tempat asal para dewa. Nah, what if dewa yang dimaksudkan di sini bukanlah suku mereka, kerana sejauh ini tidak ada satu pun karakter dari Birka yang mengaku-ngaku diri mereka sebagai dewa, kecuali Enel lah. Sebaliknya, suku-suku bersayap ni lebih familiar digelar sebagai suku pari-pari ataupun angel race. Tapi what if dewa yang dimaksudkan tersebut adalah nenek moyang kepada suku Birka, Shandia dan Skypia itu sendiri, iaitu Lunarian yang juga digelar sebagai dewa. Dan terakhir sekali, macam aku cakap di awal video, api adalah pemicu kepada peradaban, dan penduduk bulan seperti Birka pula terkenal dengan peradaban yang sangat maju dengan teknologi. Bermakna mereka terlebih dahulu menemui, open and close inverted comma, api. Sama seperti teori aku tentang umat manusia di planet biru yang menggunakan api, Birka juga diberikan api oleh Lunarian, alhasil merevolusikan peradaban mereka jauh di masa lalu. Okey, singkatnya, dalam era alien ni, Lunarian telah turun ke planet biru dan disembah sebagai dewa kerana memberikan api kepada umat manusia. Walaupun dalam teori Anunnaki dalam video lepas, kalau korang masih ingatlah, manusia terawal dikatakan telah dihasilkan dari DNA Anunnaki yang dimanipulasi untuk menjadi buruh. Namun dalam dunia One Piece, aku percaya kebarangkalian yang berlainan. Aku percaya manusia telah wujud sebelum turunnya Lunarian lagi. Cuma bezanya, macam aku cakap tadi, mereka masih hidup secara primitif, sehinggalah api berjaya ditemukan.
Sama dengan sejarah sebenar dunia kita, penemuan api kira-kira seawal 2 juta tahun lalu telah menjadi katalis utama evolusi peradaban manusia beralih daripada zaman batu ke zaman gangsa. Begitu juga di planet biru, manusia telah mengaplikasikan kegunaan api dalam kehidupan seharian mereka sehinggalah terbitnya era di mana manusia berlomba-lomba memburu pengetahuan melalui api sebagai sumber energi. Seperti mana kata-kata Lilith, api boleh ditukar kepada semua jenis tenaga. Maka di sinilah bermulanya era baru yang sangat penting dalam ketamadunan manusia di planet biru yang aku mukadimahkan di video mukadimah part 1 yang lepas. Lebih tepatnya, era yang berlaku dalam dunia pertama yang diceritakan dalam Harley Text. Era di mana manusia mula berkuasa. Era penciptaan. Jadi aku akan terangkan era ni berdasarkan teks Harley. Di dalam bumi terdapatnya api. Perangkap ni menceritakan macam apa yang kita bincangkan sebelum ni. Api dekat sini bermaksud dua benda. Satu adalah energi itu sendiri dan satu lagi adalah peradaban. Kedua-duanya saling berkaitan di antara satu sama lain. Dengan menggunakan api sebagai energi untuk membangunkan peradaban, manusia berbondong-bondong membangunkan kota-kota megah dan mencipta teknologi-teknologi hebat yang jauh melampaui teknologi yang ada pada masa sekarang. Namun begitu, lumrah manusia yang gila mengejar pengetahuan, mereka telah menyalahgunakan ilmu dan pengetahuan yang sepatutnya membawa ke arah kebaikan. Nah, ini yang berlaku pada rangkap kedua dan ketiga. Manusia tunduk kepada ketamakan dan menyentuh matahari larangan. Dalam ketamakan manusia mengejar pengetahuan, mereka mencapai sesuatu yang tak sepatutnya dicapai. Vegapunk sendiri pernah sampaikan dalam mesejnya bahawa dia pernah melakukan kesalahan yang hampir sama. Aku mengimpikan sumber tenaga yang tidak berkesudahan dan kekal, dan dalam keinginan aku untuk memajukan dunia ke masa depan, aku terbang terlalu dekat dengan matahari. Dalam chapter 1114 yang bertajuk Sayap Icarus, Oda simbolikkan Vegapunk yang mencipta Mother Flame sebagai ketamakannya untuk mencapai sesuatu yang mustahil adalah sama dengan mitologi Icarus di mana akhirnya menyebabkan kemusnahan dirinya sendiri. Nah, balik kepada dunia pertama, manusia dikatakan bukan setakat terbang dekat dengan matahari, manusia bahkan berjaya menyentuhnya. Bermakna teknologi manusia telah mencapai sesuatu yang mustahil bagi seorang manusia, seolah mencabar kuasa yang sepatutnya kepunyaan Tuhan. Nah, sepanjang cerita One Piece, benda apakah yang dikatakan melawan hukum alam manusia? Ya, Devil Fruit. Manusia terlalu mengimpikan sesuatu yang mustahil dan hasilnya Devil Fruit tercipta. Aku juga percaya senjata kuno juga telah dicipta dalam zaman ni kerana ketamakan selalunya akan membawa kepada peperangan, dan senjata kuno adalah alatan perang yang paling ampuh untuk menggenggam kemenangan. Namun senjata kuno di sini bukanlah senjata kuno yang kita kenali. Senjata kuno yang dicipta pada zaman ni adalah jauh lebih fatal daripada 3 senjata kuno yang dicipta kemudiannya. Yes, aku percaya jauh di masa lalu dalam dunia pertama sebelum wujudnya 3 senjata kuno yang kita kenali sebagai Poseidon, Uranus dan Pluton, ada beberapa lagi senjata kuno telah dicipta dan 3 daripadanya yang aku gelarkan sebagai Proto-Ancient Weapon atau senjata kuno terawal adalah senjata kuno terkuat yang pernah dihasilkan khusus untuk menghancurkan dunia berdasarkan 3 sosok anak kepada Loki dalam mitologi Nordik yang membawa kepada Ragnarok. Nah, 3 sosok tersebut adalah Jormungandr, Hel dan Fenrir. Yap, perebutan sumber menjadi tak terkawal sampaikan manusia sanggup mencipta senjata-senjata yang bahkan akan membawa kehancuran kepada dunia mereka sendiri. Dalam manusia berlomba-lomba mengejar kemajuan, 2 sumber paling penting menjadi rebutan. Sumber dari alam mengakibatkan perebutan dan peperangan, manakala sumber dari manusia sebagai tenaga kerja mengakibatkan perhambaan. Manusia mula menjarah setiap pelosok planet biru bahkan sehingga ke dalam perut bumi dengan alasan memerlukan sumber api untuk perkembangan teknologi, dan buruh-buruh dipaksa menaruhkan nyawa mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di sinilah rangkap keempat dan kelima terjadi. Buruh-buruh yang diperhambakan berdoa dan dewa matahari muncul. Oleh kerana Devil Fruit telah berjaya dicipta dan impian manusia dapat dimanifestasikan, impian ribuan hamba-hamba yang terkumpul tadi adalah yang paling kuat sehingga Devil Fruit Nika tercipta dan telah dimakan seorang dalam kalangan hamba sendiri. Nah, Nika inilah sosok Nika yang pertama diperkenalkan kepada kita.
Silhouet Nika yang dilihat hanya memakai cawat dan memegang tombak dan pedang. Tapi kalau kita lihat sosok bayangan Nika tu sendiri, sebenarnya ada sedikit kemiripannya dengan Lunarian melalui rambutnya yang seakan api. Nah, what if oleh kerana hamba-hamba ni tak pernah melihat dewa mereka iaitu Lunarian depan mata mereka sendiri, mereka mula membayangkan bahawa dewa mempunyai rambut yang berapi seperti Nika instead of api berada di belakang badannya. But cakap pasal Lunarian, ke mana perginya Lunarian ni? Padahal dalam teori ni, diorang yang bantu mengembangkan peradaban manusia. Well, maybe Lunarian juga telah menjadi mangsa kepada ketamakan manusia. Macam aku katakan tadi, manusia telah mencipta berbagai macam senjata kuno yang jauh lebih kuat dari Lunarian tu sendiri. What if sejak dari dunia pertama mereka telah diburu kerana ciri istimewa mereka yang mampu memanipulasi api sehinggakan mereka terpaksa menyorokkan diri sama seperti apa yang berlaku sekarang. Maka disitulah detiknya manusia mula menggelarkan diri mereka sebagai dewa, sama sepertinya Tenryubito yang mengangkat diri mereka sebagai dewa yang berketurunan naga, malahan merasa hina apabila mereka disamakan dengan kaum manusia sendiri. Namun begitu, seorang hamba yang mempunyai kuasa seperti dewa dan membebaskan hamba-hamba yang lain telah menyebabkan mereka-mereka yang meninggikan diri mereka sendiri ke tahap dewa menjadi berang. Nah, peristiwa inilah yang diterangkan dalam Harley dalam rangkap ke-6 hingga ke-8. Dewa bumi menjadi marah dan dengan ular gegasi dari nerakanya melitupi dunia dengan kematian dan kegelapan. Ular ni, Serpent of Hellfire, yang dikatakan pada pendapat aku adalah salah satu ancient weapon yang sangat besar dan panjang yang mengganas atas arahan Dewa Bumi. Tapi, Dewa Bumi di sini bukanlah dewa secara literal, tapi sebagai metafora kepada penguasa-penguasa yang gilakan ketamakan yang aku katakan menggelarkan diri mereka sebagai dewa tadi. Dengan kata lain, Dewa Bumi merujuk kepada manusia sendiri. Mereka mencipta senjata yang sangat bahaya untuk membunuh Nika sehingga meninggalkan kemusnahan dan kematian di sepanjang laluannya. Namun begitu, peristiwa demi peristiwa mengandalkan situasi sehingga ajaibnya mereka yang menghadapi kegagalan dan sisi Nika telah menang, meninggalkan sisa ular raksasa tersebut sebagai red line, dan disitulah rangkap terakhir diceritakan. Mereka tidak akan berjumpa, melambangkan dunia telah dipisahkan kepada dua oleh red line, di mana satu sisi adalah laut East dan South Blue, manakala di sisi lain mengalirnya laut North dan West Blue. Bumi telah diterraformkan menjadi dunia yang baru, maka bermulalah dunia yang baru, dunia kedua. Okey, macam biasa guys, mega teori ni belum tamat, bahkan kita baru saja di part 2. So nantikan part 3 di minggu seterusnya. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.